till they murder me. Okay gang, welcome back to my channel. Okay gang, mood cuti belum habis lagi gang. Sekarang ni hari ni hari Selasa berapa bulan lah. Aku pun tak tahulah berapa bulan lagi ni. 3-4 bulan. Ni plan last minute pula gang. Lepas kita orang balik daripada Terengganu, Kelantan, Kedah semua tu. Ni sekarang ni kita orang nak pergi ke Singapura. Kita orang nak jalan-jalan Singapura. Video aku tak pernah jejak Singapura lagi. Jom kita berjalan ke Singapura hari ni. Alright, let's go. So okay gang, ni dah siap dah. Macam biasa lah gang. Kalau pergi ni lagi Singapura ni 3 orang je. Macam biasa lah, pergi dengan siapa kan. Tu pergi bertiga gang. Adik aku, adik ipar aku dan aku. Okay gang, jom. Aku nak pergi cucuk duit. Kita nak pergi tukar duit kat money changer. Jom kita jumpa kat Singapura ke kat jalan. Let's jom. Okay gang, kita hampir-hampir nak masuk border. Biasa kita orang belok ke sana je. Masuk selit apa, susu sana. Kita straight gang. Kita straight. Jakun masuk Singapura. Okay, kita masuk Ulen. Macam ni punya masuk Singapura. Jakunnya masing-masing. Ni dah biasa. Kau dapat RM30 per $30 lah. Tukar duit, aku keluarkan RM100, dapat $30 je. Boleh lah, kau buat ada. Jom. Tapi ada tempat-tempat yang tak boleh ambil gambar kan. Kita jumpa lepas border nanti geng. Okay geng, kita dah masuk geng. Selalu tengok dalam TikTok kan, dalam Facebook je. Ni kita sendiri merasa. Macam ni punya geng. Alright geng, kita dah masuk checkpoint. Dah masuk checkpoint belum ni? Nak masuk ni, depan tu geng. Sorry lah, mana yang tengok aku macam ni sikit. Jakun geng, first time masuk Singapura geng. Padahal duduk JB dah bertahun-tahun. First time, ni sekali ni. Maklum lah tak ada orang bawa aku. Dia bukan tak nak masuk tapi tak tahu jalan nak ke Singapura macam mana. Nyanyi GPS ada. Kena ada GPS. Ni hari ni jadi pemandu pelancong kita lah. Kena ada GPS masuk baru balik. Kalau GPS padam habis selesai. Macam ni punya geng masuk Singapura macam ni. Sana lori, sana kereta, sana pun lori. Itulah. Dia buka untuk kereta ke? Banyak sangat. Okay gang, kita jumpa lepas border gang. Ini dah masuk border Singapura. Tadi border pula custom. Tadi custom Malaysia. Ini custom Singapura. Bye. Yang depan ni orang JB Alright gang, welcome to Singapura. Jakun gang, Jakun. Dah lepas custom Malaysia dengan Singapura gang. Ni kita dah masuk ke Singapura. Destinasi pertama nak ke mana? Merlion. Tengoklah kat mana yang kita nak pergi. Okay, tu jalan Singapura gang. Lama je masuk Indonesia pun. Okay kan, jom kita jumpa next location.
geng. Sekarang ni kita orang sesat ni. Memang tak balik Malaysia ni jawabnya. Mampus, tak balik Malaysia. Tengah cari parking tu sebab nak beli SIM card. Itulah. Parking tak jumpa ni. Dia bukan macam Malaysia kan. Malaysia boleh je parking sepa-sepa tepi-tepi jalan ni. Ini Singapura kan. Tak tahu lah tengok macam mana. Okay, jom. Geng, aku tengok Singapura ni kan, bila fikir-fikir balik macam Melaka ada. Macam Penang pun ada kan. KL pun ada. Jalan banyak one way kan. Mak Salih tak payah cakap lah. Berlambak lah. Ni aku punya adik ipar tengah cari singkat tau. Pergi makan geng, lapar ni. Aduh So okay geng, kita dah jumpa parking. Jom kita pusing-pusing lah kejap kat bandar Singapura ni. Kita sekarang dah sampai dekat apa? Ayam punya apa? Ada dekat mana ni, Duxton. Tu. Ayam dia. Ada ayam geng. Ayam Singapura. Import. Ayam import. Okay, baik ya. Kau kat kampung kau tak nak main kerja. Dekat sini nak main kerja. Apa perasaan bila sampai Singapura? Tak happy sebab tak ada tempat yang dituju terlepas. Ini kat sini Penang pun ada bangun. Kita orang sebenarnya nak pergi yang dekat mana tu, air pancuk tu, yang singa tu. Tapi sebab tak ada parking tadi, kita orang pusing-pusing dulu lah tengok apa yang best kat sini. Jom. Harga pun best. Harga pun boleh lah lebih kurang. First time kan masuk Singapura kan, first time. Jakun sikit. Sorry lah kalau terlebih excited kat dalam video kali ni. Orang JB je pun tak pernah masuk Singapura. Cuma ni orang Singapura. Belanja geng. Kita pergi CBE jap, tengok ada SIM card tak. Harap-harap ada lah. Ini belum pergi Thailand tau. Happy. Ni bawa Singapura. Okay geng. Ada di Tanjung Pagar Plaza. Ya. 10 minit lagi lah. SIM card. Oh, beli air tadi bang. Ya geng. Time datang. Dah lihat. Singapura. Betul. Ini baru masuk. Boleh lah. Lepas tu kan So okay geng, kita orang dah settle tadi beli SIM card. Lebih kurang dalam berapa tadi, $14. $14 kalau duit Malaysia 30 lebih kot. Lebih kurang macam tu lah. Okay, ni sekarang ni kita orang nak pergi tengok lagi ni, cari makan kot. Jom follow kita pergi cari makan geng. Dah ke Bulu ni. Dah pukul apa dah? Kat pukul 4, 3.30 dah. Jom. Alright geng. Hari tu baru je masuk terowong dekat mana, Museum Perang kat Penang. Ni sekarang masuk lagi terowong dekat Singapura pula. Cek makan ni, dah ke Bulu macam dah pukul 4 dah. Tadi pun masuk pukul 2 pukul 3 lah sampai pukul 2 lebih gitu lah sampai Singapura ni. Lepas tu pusing-pusing cari SIM card, habis dekat $14. Macam aku cakap tadi lah, kalau convert duit Malaysia kat 30 lebih tu. Ni nak pergi makan pergi makan dekat Changi. Changi Village. Bukan Changi Airport Changi Village. Nak pergi makan apa, nasi lemak. Bukan nasi lemak, nasi lemak. Terowong dia. Okay, kita lalu terowong dia. Panjang ke?
geng, kita dah sampai dekat apa Changi Village. Ni sekarang nak mencari makan. Katanya kat sini nasi lemak sedap. Nasi lemak Singapura dengan Malaysia lain geng. Jom kita try. Let's jom. Dia bayar pun ke mana? Kita makan dulu geng. Kebulu ni. Duit dah habis dah tadi beli singkat. $14. Yang dong yang apa sama nama tu? Yang buat review pakai mata tu, pakai sini tu. Siapa? Siapa nama dia tu? Habidin. Habidin. Siapa? Adalah YouTuber yang review makanan kat sini. Pian ni padu babe. Burung Singapura. Ni ada value. Ni tempat apa? Mak ai nampak benar jakun betul. Nampak benar tak pernah datang Singapura. Nanti kita pergi laut. Laut lah. Jadi geng, lepas pergi makan, kita pergi laut. Kita healing. Tapi ni cek makan dulu geng. Dah kebulu gila ni. Okey geng, kita dah masuk kat kawasan food court. Food court. Jom. Ada nasi ayam penyet, ada Changi. Ni nasi lemak. Changi famous nasi lemak. Ni apa? So nak makan mana ni? Kita ikut ni. Pemandu pelancong ni. Nasi lemak dia dah RM5. Dah RM5. Dah naik lah. Kita gelap ni. So okay geng, kita orang tak jadi makan lah kat kawasan sini. Sebab apa? Bajet tak cukup. Bawa duit pun cukup-cukup je ni. Ni nak pergi mana ni? Tengoklah pergi kat mana. Pergi laut ke apa ke. Tengok dulu macam mana. Okay geng. Lepas ni kalau masuk Singapura, make sure bawa duit lebih. Jangan bawa sikit. Sikit macam ni dah jadinya. Ini dah tidak. Ayah. Angin itu juga RM1 tak? Angin Milo lah. Pengalaman. Milo RM1 dah. Ha? Milo RM1. Milo. Tukar. Sini ada kosong ah? Ada kerja kosong? Tak, penuh. Ha? Penuh. Jauh-jauh macam ni penuh lah. Berapa? RM52. RM52. RM52 tu kan, kasih RM6 lah. Ha? Berapa pecahan? Oh, Ha. ada $6. Minit, berapa sih? Berapa minit? $5. RM1 ada. $1 bukan RM1. Shilling. Shilling Singapura kan. Gini je. Lepas tu berapa minit ni nak set ni? Macam mana ni? Nombor 3. Ada? Oh gitu je? Gitu je? Ada zoom kanan tu dulu lah. So ingat geng, yang mana first time datang Singapura, jangan bawa $100. Bawa lebih. $1 untuk di sini boleh lah. Kalau untuk sendiri boleh $100. Kalau 3 orang tak boleh. Jadi macam ni lah.
So alright geng, dah sampai tempat apa ni? Tempat healing geng. Nampak belakang pantai, sungai, laut. Ni tempat dia, nama dia apa? Changi Beach, Pantai Changi. Jom kita tengok. Ni geng. Ni tempat orang macam santai-santai lah, macam uncle dia jogging nampak. Tapi ada kemah geng. Nak camping. Tu ada kapal sana. Tu. Okay, ni kat sini kita orang nak makan dulu. Makan pun makan apa geng? Nampak? Makan Maggi. Makan roti je. Air pun sebabkan ada promosi RM1. Bukan RM1, $1. So pengajarannya, datang Singapura jangan bawa $30. Kalau tak ada dalam RM300 Malaysia, tak payahlah. Ni pun balance tinggal $10 je ni. Itu boleh sampai RM30 tau, $30. Murah lah. $30. Ni. Survive. Sebabkan apa? Sebabkan 7E tu ada buat promosi. Rezeki kita orang datang. Dapatlah makan. Okay geng, aku nak makan dulu. Lapar ni. So okay geng, dah makan. Orang kata buat isi perut, makan Maggi. Bawa $30 je. Bolehlah survive. Untuk satu hari boleh kot. Okay, ni sekejap lagi kita orang nak pergi tengok kapal terbang sekejap. Pergi Changi Airport. Lah dekat JB tu, Senai tu ada kapal terbang, tak nak pergi kat tempat orang juga. Pelik aku. Kapal terbang semua sama je. Mungkin dia punya design airport kot lain. Okay. Kita pun Jakun first time datang Singapura ni. Jakun berdua ni, bertiga. Okay, ni kita relax jap. Mungkin malam pun sampai JB atau sampai rumah. Tak tahu kau apa. Takut kat custom tu jam. Memang jam lah. Kan orang daripada Malaysia yang kerja kat Singapura ni balik. Memang jam lah. Ayuh. Okay geng, ni dia punya sejarah pulau dia, pulau Jahat. Kita dah hujung lah. Tadi kan, ni kan Changi kan, ni dekat Ulen lah, kita di hujung. Orang nak rasa, orang pause lah. Ni ada Filipina. Jepun lah. Ni dekat itu, ni dekat itu kan. Tu, ni dia punya, apa tu tempat lokasi-lokasi tu. Ni bahasa English, Malay lah. Bahasa Tamil. Aku macam dah tu duduk. Oh. Dia maju mana? Lah, siapa suruh tak nak bagi suku? Kau pergi atas kan? Hadi apa yang? Oh, abang ni? Lagi ni. So okay geng, ni dia punya, ni tempat apa lah? Airport ni, kawasan airport dah ni, depan ni. Aduh, Changi apa dah, aku tak nampak lah. Ni terminal. Belum sampai. Belum sampai. Atau kargo. Ni untuk kargo lah, flight untuk kargo. You should reach your destination by 1841. Ini ada orang berbasikal.
Siapa tu makan kau punya benda tu? Siapa tu masuk di kau punya macam tak ada lah wifi tu. Oh, nasi kot. Nasi. Nasi? Ada kena. Ha? Ada kena. Tu mak kau zoom bang hidung ni semua. Tapi dekat situ nak let go dia. Aduh aku tak nak dah. Dengar geng, dengar dengar Aku tak nak. Apa nak boleh lah PM abang aku minta nombor dia. nak Lego. Aku nak let go dia. Barang ni kena ikut. Geng, aku nak tanya lah. Singapura lori dia memang untuk angkut orang ni Baik. Macam banduan aku tengok geng. Faham? Cuma dia tak ada grill dia. Memang itu memang pengangkutan untuk awam ke ataupun pekerja lah. Aku pun tak tahu lah. Dah berapa banyak dah aku nampak kat highway ni tadi ni. Bisa salah tak? Kalau kat Malaysia tu memang dah kena dah. Aduh weh. Macam-macam Singapura ni punya ada juga yang lawak dia. Woi. Apa tu? Kejut aku ni. Ni dah nak balik JB geng. Kita tengoklah kat custom nanti macam mana jam ke tak. Okey. Jom. Okay geng, kita dah nak masuk checkpoint geng. Tu dia. Tu. Alamak, bas ni kacau lah. Tu, Woodland checkpoint. Yang dah nak balik JB lah. Kita jumpa kat JB geng. So okay geng, masa ni aku memang tak perasan bateri mic aku habis. So itu je lah yang video yang aku dapat kongsikan sepanjang perjalanan aku dekat Singapura. InsyaAllah akan ada lagi nanti. Mungkin aku akan pergi lagi lah, cuma tak tahu bila lagi. So pengalaman jangan bawa $30. Kalau boleh bawa lebih. Alright, so kita jumpa next video.